Ni guys, aku tak tahu kucing siapa ni. Dia macam dah mengenal dengan aku je. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Astasius guys. Sebenarnya video yang aku rekod ni bagus suaminya bawa isterinya jalan-jalan. So guys, sebenarnya video yang aku rekod ni ialah day yang ke-17. Tapi aku baru je nak buat day yang ke-16. Sebab apa? Sebab semalam memang tak ada hidup harian yang best. Jatuh. So kalau tak tahu, hari ni cuti kan, nuzul Quran. So cuti hari ni, ada lagi video vlog yang aku nak buat pada hari ini. So kita buat dulu day yang ke-16 ini dulu, okay? Dadah. Jatuh. Hey. Linggang guli wajah. Okay, saya. Ni guys. Oh yeah guys. Tuh. Bujuk. Guys, ada kucing misteri guys. Tahu ni? Ni guys, aku tak tahu kucing siapa ni. Dia macam dah mengenal dengan aku je. Kucing siapa ni guys? Sumpah aku tak tahu kucing siapa. Dia orang ni okey lah. Kalau dia orang ni pantang lah. Kalau nampak awet lagi-lagi sigap dah bubun. Siapa ni? Sekejap, kucing siapa ni guys? Dia mengandung ni. Perut dia bunting tau. Tengok. Kucing siapa ni? Kucing depan. Alamak. Depan tu ada bodyguard guys. Tengok tu. Kau nampak tak? Ada yang kluk-kluk tu. Itulah bodyguard. Kan kena langgar dengan motor. Akak tangkap dekat. Langgar dekat. Lari dia. Kejar tu. Tengok. Dia kejar bodoh. Ayam tu dia kejar siapa-siapa je yang lalu siap. Sumpah, kau nampak tadi kan? Rekod kan tadi kan? Aku tak tipu tu. Ayam tu memang suka kejar motor. Sekejap aku nak try bagi dia makan lah guys. Mana tahu dia lapar kan? Guys, dia lapar lah guys. Tengok. Kucing mana ni guys? Aku tak tahulah. Tapi dia mengandung tau, tengok. Kucing siapa ni? Guys, aku nak try bagi dia makanan kucing ni, boosting hyperfull ni. Aku nak try bagi. Ni guys, aku nak bagi dia makan ni. Dia mengandung guys. Tengok tu, perut dia buncit lah. Kucing siapa ni? Aduh, harap-harap dia bersalin tu dengan selamat lah ya. Sebab bapak aku dah cakap tau, ada kucing mati warna oranye. Cuma aku tak pasti tu kucing apa. Labubu ni okey lah, sebab dia nampak betina. Kalau dia nampak jantan si labubu ni, yang betina short hair ni, mulalah dia nak gaduh lah apa. Dia memang, tengok guys, perut dia buncit guys. Dia mengandung ni. Kucing siapa ni? Kucing depan lah aku rasa. Tapi asal dia datang sini? Macam kucing buang je. Aku nak buat konten pasal kucing yang ni. Kalau ada kucing lain pula. Tak apalah guys, kita jagalah kucing outdoor ni.
Tengok guys, dia lapar lah guys. Tengok ada luka dekat dia badan. Ni. Aku tak tahu kenapa dia tiba-tiba terus manja tau. Alah bocil-bocil perempuan ni yang rempit aja kerja ni. Tengok guys, perut dia besar tu. Berapa kali aku nak cakap perut dia besar ni. Hey, biar guys dia makan dulu. Aku tadi, kau nak tahu tak, aku tengah cuci ni tau. Lepas tu aku dengar lah bunyi ngeyong. Datang dari situ. Terus jumpa aku bertemu kat sini. Tapi dia mengandung tau. Aku bagilah dia makan sikit kongsi rezeki, betul tak? Kafil, lalu tengok dia orang tengok kucing misteri guys. Ini dah lebih ni. Aku isi makanan kat sini bukan untuk dia. Aku isi makanan ni untuk Gafil ni. Asal ni. Wih, habis guys. Tengok. So, buat daripada ni company Plus ni saya selalu beli tau. So, jangan lupa sponsor boleh tak? Dengan Highful ni, jangan lupa sponsor, okey? Sebab apa? Sebab setiap hari saya beli dan setiap hari saya bagi kucing saya. Alhamdulillah kucing saya suka dan kucing saya sihat. Saya buat review dekat bentuk handphone macam ni. Ui, dia lapar ni guys. Tapi ni makanan untuk Gafil, bukan untuk dia. Aduh, Gafil tu dah tengah lapar tu aku rasa tu. Sabar ya Gafil. Labu? Aku bersihkan makanan untuk Labu ni pula guys. Aku memang pencinta kucing. Jadi tak kisahlah kucing mana ke apa, kucing daripada mana ke, aku still bagi makan lah apa. Sebab yelah, aku memang pencinta kucing. Jadi mana-mana kucing yang macam dia nak minta makanan kat aku ke, aku bagilah, okey. Tengok dia suka terus. Dia ada kat kaki aku ni. Semoga kucing ni bersalin dengan baik lah sebab kucing ni mengandung. Jadi harap-harap dia bersalin dengan baik, bersalin tu dekat tempat yang baik, supaya dia jaga diri lah. Sebab banyak kes aku jumpa bangkai kucing tau. Baru semalam aku jumpa bangkai kucing makan racun tikus apa semua. Memang jaga diri lah, okey. Sumpah tadi kau nak tahu tak, diorang gaduh biasanya betina dengan jantan tak gaduh tau. Menggatal tau si Labubu ni. Tak pernah pula tiba-tiba dia marah tau. Dia marah bukan apa, dia marah nak cakap tau. Sumpah aku isi makanan ni bukan untuk dia. Aku isi makanan untuk Gafil ni. Tengok, masih nak nangis aku tengok muka dia ni. Aduh, tak faham lah aku. Macam tamak je sekarang. Macam kucing tamak. Okay guys, sampai di sini dulu untuk video kali ni bersama dengan kucing misteri ni. Hai, nama awak siapa? Oh, cuk dengan kamera pun dia suka lah guys. Pastinya kucing ni mengandung. Tengok. Hey, aku takut dia risau kerjakan ayam aku je. Okay, macam ni dengar sini jangan kacau ayam saya. Duduk sini, jangan kacau kucing saya. Nanti setiap petang, setiap malam saya akan bagi makan, okey? Okey. Jangan kacau kucing saya, jangan kacau ayam saya. Duduk sini, saya janji saya bagi makanan setiap pagi dengan setiap petang, okey? Okey, jangan kacau ayam saya tau. Jangan makan racun tikus apa semua, okey? Anak dalam ni jaga tau. Okey? Jaga diri, okey? Okey. Dia betina guys. Aku tahu sendiri, aku tengok dia punya telur tak ada. Memang betina. Dia manja guys. Oh, cucuk. Oh. Cik. Aku tak tahu dah ni kucing siapa. Buat daripada owner kucing ni yang tengok video ni, kucing awak ada kat rumah saya. Kalau awak nak ambil balik kucing ni, ambil je, tak ada masalah. Dan kalau awak nak saya jaga, InsyaAllah saya akan jaga yang elok, dengan elok lah. Okay. Jangan pergi mana-mana tau. Duduk sini je, okay? Okay guys, sampai sini untuk video kali ni guys, dengan kucing yang misteri day puasa ke-16. Okay, duduk sini tau.
Kalau korang nak perkembangan aku dengan kucing ni, korang jangan lupa like dengan komen, okey? Kalau korang nak perkembangan aku dengan kucing ni lagi. Tengok dia mengandung. Aku harap bolehlah